Dalam video ni kita akan bincang, adakah emas 0.1 gram ni sebenarnya murah ataupun boleh jadi emas yang paling mahal yang pernah kita jumpa dalam dunia ni. Ramai hari ni yang kita tengok mereka beli emas yang jenis RM20 sekeping, RM30 sekeping, tapi sebenarnya mereka tak sedar gram kecil yang macam ni ada perbezaan spread ataupun perbezaan beli jual yang sangat tinggi. Kadang-kadang boleh sampai sehingga 25% dan ke atas. Tapi benda ni ramai yang tak sedar, ramai yang tak tahu. Sebab tu bila kita nak beli emas ni, bukan setakat kita tengok harga dia murah je, tapi kita kena tengok juga nilai sebenar harga emas tersebut. Contohnya kita beli 0.1 gram dengan harga RM30, tapi bila kita nak jual balik, mungkin mereka ambil berapa sahaja. Itu tak termasuk lagi kalaulah ada cas-cas lain yang tersembunyi. Jadi kalau kita nak mulakan simpanan emas dengan betul adalah kita kena buka dulu akaun GET melalui syarikat Public Gold. Kita mulakan dengan 1 gram ke atas, atau kita simpan secara konsisten biar kita untung lambat asalkan kita tak rugi dari awal lagi. Kalau kita beli sekeping dah RM30, berapa 1 gramnya? Jadi jangan terperangkap dengan marketing emas murah sahaja. Follow saya untuk ilmu emas sebenar. Nak mula simpan dengan strategi yang betul, DM saya akan bantu. Klik link di bio.